Okay, apa nama awak, adik? Nama awak? Okay, saya nak tanya awak. Apa nama bunga kebangsaan Malaysia? Okay, bagus. Okay, hari ni kita bersama dengan kanak-kanak sekolah Sungai Judah kampung perkampungan orang asli. Sekarang kita nak tanya soalan. Okey, sekarang saya nak tanya soalan. Apakah 3 kaum yang ada di Malaysia? Melayu. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Melayu. Okey, awak dulu. Melayu. Melayu. Awak? India. India. Awak? Cina. Cina. Awak pula? Asli. Okey, itu saja. Terima kasih. Nama saya Lerisha, saya daripada Politeknik Banding Selangor. Ini untuk projek etika kami. Saya nak tanya satu soalan. Apa kepentingan perpaduan antara kaum yang ada di Malaysia? Okey, selamat sejahtera. Terima kasih. Saya Muhammad Adib, merupakan setiausaha untuk Dikai Malaysia lah. Salah satu NGO di Malaysia. Okey, apa kepentingan perpaduan antara kaum? Okey. Satu apa yang boleh saya kata adalah perpaduan antara kaum ni boleh menyatu padukan sesama rakyat Malaysia maupun yang lain lah. Okey, kepentingan dia salah satunya kita dapat bersama-sama dalam menjalankan aktiviti kebajikan macam mana yang NGO kami tidak kata ada syarat hanya kaum Melayu saja, hanya kaum India saja, hanya kaum Cina. Kita open kita buka pada semua satu Malaysia untuk join kita jadi volunteer, dan apabila kita bersama-sama rakyat Malaysia pun akan inspirasi apa yang kita buat, dan sama-sama mereka akan bersatu padu untuk kata membina perpaduan di antara satu sama lain. Sebab di Malaysia ni kita sama je, tak kira kaum, semua kita pun ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada rambut, kita boleh buat kerja yang sama, dan sama-sama kita berganding bahu supaya kita dapat menyatu padukan sesama kaum di Malaysia ni untuk teruskan nilai-nilai perpaduan yang ada di Malaysia. Okey, hai Kak, nama Kak apa? Nama saya Nasmini. Okey, Kak asal daripada mana? Saya daripada Samudjaya. Okey Kak, hari ni saya nak tanya Kak, apa pendapat Akak kalau dekat Malaysia ni kita hidup dalam keadaan yang tak bersatu padu? Kalau kita di kat Malaysia masyarakat majmuk, ada Chinese, ada Indian, ada Malay. So kalau kita tak bersatu padu, so kita akan lebih kepada bergaduh. Kita tak akan bagi kerjasama antara satu sama lain. Sebab contoh macam kat bandar ni, satu bandar ni kita ada, contoh Malaysia ni terkenal dengan makanan. So macam nanti kalau bila dah masing-masing tak boleh nak beri kerjasama antara satu sama lain, tak boleh nak berkongsi, kita akan jadi lebih kepada selfish lah. So kita lebih mengasingkan diri. Macam orang kata tak terkenal lah Malaysia dengan masyarakat majmuk yang satu padu tu, sebabnya Chinese ni buat hal dia sendiri, India ni buat hal sendiri. Okey, bagus jawapan Akak. Okey, sekarang Akak izinkan saya tanya soalan yang kedua pula. Saya cuki. Yang kedua ni saya tanya Akak, apa satu faedah yang kita dapat kalau kita hidup dalam masyarakat yang bersatu padu? Dia salah satunya saya rasa saya back balik kepada masyarakat majmuk tadi, bila kita mampu bersatu padu, saya rasa hidup kita akan lebih tenang dan selamat. Contoh dari segi kejiranan lah di Malaysia kan, kalau kita lihat kalau kat KL ni kita ada macam apa, dalam satu taman tu kita ada pelbagai bangsa duduk sekali. So penting juga kalau jiran kita bukan berlainan bangsa, duduk satu bersama. So kena saling menghormati antara satu sama lain, saling yang kata menjaga keselamatan kejiranan tu sendiri. So kalau kita selfish, so kalau kita kata macam dia maaflah saya sebut macam bahasa pula kan. So macam bila kita sebut dia India lah, saya tak nak tahu lah pasal dia. So macam kalau pencuri masuk rumah dia, so benda tu akan mendatangkan ketidakkeselamatan antara kita semua. So macam penting lah kalau kita bersatu padu, faedah dia akan menjaga keselamatan sesama kita dan keharmonian dalam masyarakat tu sendirilah. Terima kasih Kak. Okey, hari ni kita bersama Akak nama Alia. Akak Alia. Okey, izinkan saya tanya satu soalan. Soalannya berbunyi, okey, apakah cara yang boleh kita lakukan untuk mengeratkan hubungan sesama masyarakat? Sesama masyarakat lah kan. Okey, kalau macam kita nak mengeratkan hubungan sesama masyarakat ni, contohnya kita boleh join aktiviti-aktiviti macam ni, aktiviti kemasyarakatan macam ni. Contohnya macam kita join grup-grup volunteer ke, join aktiviti
komuniti lah macam ni, supaya kita dalam masa yang sama bila kita berkumpul dalam masyarakat tu kan, kita dapat tahulah setiap seorang tu ada, contoh macam ada masalah kewangan ke apa, so macam kita dapat saling bantulah dekat situ. So kalau macam orang susah ke apa ke, orang yang perlukan kita punya pertolongan, dari situ kita boleh nampak lah, kita boleh nampak and then kita boleh tolong juga bantu diorang. Terima kasih Kak. Okay Kak, nama apa Kak? Nama Batrisha. Okay, saya daripada Politek Banting. Saya nak buat assignment. Boleh tak saya nak tanya Kak pasal perpaduan? Boleh? Okay Kak, apa itu perpaduan bagi Kak? Perpaduan tu dia macam gabungan dari beberapa benda menjadi satu. Sebagai contoh, macam negara kita mempunyai banyak kaum, macam Cina, India, Melayu. Tapi bila kita dalam satu negara yang sama, kita jadi satu. So itulah perpaduan. Oh, okay Kak, terima kasih Kak. Berikut adalah pendapat daripada responden kami berkaitan perpaduan. Jadi, adakah anda rasa Malaysia masih dikatakan berada dalam keadaan yang majmuk? Fikir-fikirkan.